Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tajuk yang berkaitan dengan aspirasi sistem pendidikan negara. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM. Untuk pengetahuan semua, PPPM merupakan satu pelan transformasi pendidikan yang telah diperkenalkan bagi memastikan sistem pendidikan negara Malaysia sentiasa relevan dengan perubahan zaman. Pelan ini menggariskan 5 aspirasi utama iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Kesemua 5 aspirasi ini bertujuan untuk memastikan setiap individu mendapat peluang pendidikan yang adil, menyeluruh dan berkualiti. Namun begitu, dalam pembantangan ini, saya akan memfokuskan kepada 3 aspirasi utama sahaja, iaitu akses, kualiti dan equity. Hal ini kerana ketiga-tiga aspek ini merupakan asas yang paling penting dalam membentuk sistem pendidikan yang inklusif serta mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran tinggi serta berdaya saing di peringkat global. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan besar dalam membentuk masyarakat yang progresif, beretika dan mampu untuk menghadapi cabaran masa hadapan dengan lebih baik. Seterusnya, kita akan melihat peranan guru dalam merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara. Seperti yang kita sedia maklum, guru merupakan tunjang utama dalam sistem pendidikan negara kerana mereka inilah berperanan secara langsung dalam membentuk murid. Guru bukan sahaja bertanggungjawab dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid, malah beliau turut memainkan peranan dalam membentuk sasya, nilai murni serta jati diri dalam kalangan pelajar. Dalam konteks ini, guru boleh dianggap sebagai ejen perubahan yang mampu untuk mencorakkan masa hadapan generasi muda dan akan datang. Tambahan pula, kejayaan dalam mencapai aspirasi seperti akses, kualiti dan equity amatlah bergantung kepada tahap kompetensi dan profesionalisme guru itu sendiri. Oleh itu, guru perlulah sentiasa bersikap kreatif, inovatif serta proaktif dalam merancang strategi pengajaran agar selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Secara tidak langsung, peranan ini bukan sahaja akan meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran, malah turut akan memartabatkan profesion keguruan sebagai satu kejayaan yang dihormati. Seterusnya, kita beralih kepada aspirasi pendidikan yang pertama, iaitu akses. Aspirasi ini merujuk kepada peluang pendidikan yang sama kepada semua kanak-kanak tanpalah mengira latar belakang, sama ada dari segi sosioekonomi, lokasi geografi maupun etnik. Dalam hal ini, setiap murid berhak
untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti tanpa sebarang diskriminasi. Matlamat utama aspirasi ini adalah untuk mencapai 100% enrolment daripada peringkat prasekolah sehingga ke peringkat sekolah menengah atas. Selain itu, usaha ini juga merangkumi penyertaan murid berkeperluan khas, murid di kawasan pendalaman serta golongan minoriti agar tiada individu yang tercicir daripada sistem pendidikan. Hal ini sangatlah penting kerana akses pendidikan yang menyeluruh akan melahirkan masyarakat yang berilmu serta mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan. Dalam merealisasikan aspirasi akses ini, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam mencegah keciciran dalam kalangan murid. Guru perlulah sentiasa peka terhadap kehadiran dan perkembangan murid, terutamanya mereka yang sering konten ataupun menunjukkan tanda-tanda yang berisiko tinggi untuk berhenti sekolah. Tindakan intervensi awal seperti sesi kaunseling, bantuan akademik serta lawatan ke rumah boleh membantu guru tersebut untuk memahami masalah sebenar yang dihadapi oleh dalam kalangan murid. Selain itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan pihak sekolah juga amatlah penting bagi memastikan kebajikan murid sentiasa terjaga. Di samping itu, guru juga perlu mengamalkan pendidikan inklusif dengan menerima kepelbagaian murid dalam bilik darjah. Penggunaan pelbagai kaedah pengajaran seperti bahan visual, audio, aktiviti hands-on dan teknologi juga dapat membantu semua murid untuk memahami pelajaran dengan lebih baik. Oleh itu, jelaslah bahawa peranan guru amatlah penting dalam memastikan tiada murid yang tercicir daripada sistem pendidikan. Seterusnya, kita boleh lihat kepada aspirasi kualiti. Aspirasi kualiti ini memberikan penekanan terhadap usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan agar setanding dengan standard antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Dalam era pendidikan masa kini, murid bukanlah sahaja perlu menguasai ilmu pengetahuan, malah mereka juga perlu mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Hal ini kerana dunia hari ini memerlukan individu yang mampu menyelesaikan masalah serta mampu membuat keputusan dengan bijak. Oleh itu, pendidikan tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah hafalan semata-mata. Sebaliknya, perlulah memberi penekanan kepada aplikasi ilmu dalam kehidupan sebenar. Aspirasi ini amatlah penting bagi memastikan murid dapat bersaing di peringkat global. Dalam mencapai aspirasi kualiti, guru berperanan sebagai peneraju pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang lebih moden seperti pembelajaran
yang berasaskan projek, perbincangan kritis antara murid serta penyelesaian masalah. Pendekatan ini dapat membantu merangsang pemikiran analitikal dan kreativiti murid. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi digital dan platform pembelajaran teknologi yang canggih atas talian juga dapat menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan interaktif. Guru juga perlu sentiasa meningkatkan kompetensi diri melalui kursus, latihan profesional dan kajian tindakan. Sikap ini penting bagi memastikan kaedah pengajaran sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Oleh itu, kualiti pendidikan yang tinggi sangatlah bergantung kepada kesungguhan seseorang guru itu dalam memperkasakan diri dia. Seterusnya ialah aspirasi equity. Aspirasi equity ini bertujuan untuk merapatkan jurang pendidikan antara murid bandar dengan murid luar bandar serta antara murid daripada latar belakang ekonomi yang berbeza-beza. Dalam konteks ini, setiap murid perlulah diberi peluang yang sama dan adil untuk mereka berjaya tanpa mengira latar belakang mereka. Namun begitu, realitinya masih terdapat jurang yang wujud antara mereka ni disebabkan faktor seperti pendapatan keluarga, lokasi dan tahap pendidikan ibu bapa mereka sendiri. Oleh itu, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan seperti penyediaan kemudahan pendidikan serta bantuan kewangan bagi memastikan semua murid mendapat peluang yang sama dalam hal pendidikan. Hal ini juga penting untuk mewujudkan keadilan dalam sistem pendidikan. Dalam merealisasikan aspirasi ini, guru berperanan sebagai ejen kesaksamaan dengan memastikan semua murid dilayan secara adil dan saksama. Guru perlulah memberi perhatian kepada murid yang lemah ataupun kurang bernasib baik agar mereka tidak ketinggalan. Selain itu, guru juga perlu menggunakan pendekatan pengajaran yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid-murid itu sendiri. Sebab murid-murid semua berbeza-beza. Hal ini dapat membantu meningkatkan pencapaian murid secara lebih menyeluruh. Guru juga berperanan sebagai motivator dengan memberikan semangat serta inspirasi kepada murid-murid. Dengan memberikan pendedahan tentang peluang pendidikan dan kerjaya yang cerah, guru dapat membantu murid untuk melangkaui batasan latar belakang mereka. Peranan ini amatlah penting dalam memastikan keadilan dalam pendidikan dapat dicapai. Sebagai penutup, dapatlah disimpulkan di sini bahawa aspirasi, akses, kualiti dan equity merupakan tunjang utama dalam sistem pendidikan negara kita, negara Malaysia. Ketiga-tiga aspirasi ini amatlah penting dalam memastikan pendidikan yang menyeluruh, adil dan berkualiti dapat diberikan kepada semua murid-murid. Namun begitu, kejayaan dalam merealisasikan aspirasi ini amatlah bergantung kepada peranan guru itu sendiri. Guru bukanlah sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk masa depan generasi muda yang akan datang.
Oleh itu, guru perlulah sentiasa meningkatkan kompetensi diri mereka serta mengamalkan sikap profesional dalam melaksanakan tugas mereka. Akhir sekali, kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan bagi memastikan aspirasi sistem pendidikan Malaysia ini dapat dicapai demi melahirkan generasi yang cemerlang dan negara yang maju. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.